Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sambung membaca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai kepada siri yang ke-10. Dan dalam siri yang ke-10 ni kita masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan mukadimah kitab. Jadi di dalam mukadimah kitab Imam Ghazali ni, kitab Bidayatul Hidayah, disebutkan oleh Imam Ghazali bahawa orang yang menuntut ilmu itu dipecahkan kepada 3 golongan. Dan kita dah bahaskan golongan yang pertama, kedua dan yang ketiga, dan hari ini kita nak sambung sedikit lagi berkaitan dengan perbahasan golongan yang ketiga. Jadi insya-Allah kita sambung membaca kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Jadi kata Imam Ghazali, dan orang ini, dan orang ini yakni orang yang berada pada golongan yang ketiga. Siapa orang yang berada di golongan yang ketiga? Iaitu orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpun harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Ni golongan yang ketiga. Jadi sambung daripada perbahasan golongan ketiga ni, kata Imam Ghazali, dan orang ini, orang yang berada pada golongan yang ketiga ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Jadi berkaitan dengan golongan yang ketiga ni, ada sabdaan Nabi SAW yang terkait dengan golongan yang ketiga ni. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul. Jadi kata Nabi, Nabi bersabda, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, yakni para sahabatlah, bertanya kepada Rasulullah, apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, mereka ialah ulama usul, ulama yang jahat, ulama yang jahat. Jadi Imam Ghazali mengkategorikan golongan yang ketiga ni sebagai golongan yang disebut oleh Nabi di dalam hadis, iaitu golongan ulama usul, ulama yang jahat. Ini bahaya kalau kita tergolong dalam golongan yang ketiga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Dzar radhiyallahu an dengan sanad yang jaid. Lihat takhrij al-Iraqi ala al-Ihya. Di dalam riwayat Ahmad disebut, ini riwayat yang lain. Selain daripada riwayat yang kita sebut tadi, ada riwayat yang lain menyatakan bahawa yang paling ditakuti ataupun yang lebih ditakuti oleh Nabi selain daripada Dajjal itu apa dia? Minal a'immatil mudillin, daripada pemimpin yang menyesatkan. Ini kalau mengikut riwayat yang lain. Jadi hadis ini ada 2 jenis riwayat. Jadi kita nak lihat apa syarah ataupun penjelasan daripada Imam Ghazali berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan ulama maksud tadi tu. Jadi kata Imam Ghazali, Dajjal itu tujuannya sudah jelas, iaitu apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi makruf dah, tahu dah kita, kan semua orang dah tahu bahawa Dajjal tu memang kerja dia ialah nak menyesatkan manusia, nak menarik manusia daripada beriman kepada Allah Ta'ala kepada kufur. Kan, maka tahulah kan niat ataupun tujuan Dajjal tu yang sangat jelas. Tetapi kata Imam Ghazali, ulama su' ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, kan kata-kata dia tu mengajak orang ramai supaya berpaling daripada cintakan dunia. Yang mana kita tahulah bahawa cintakan dunia ni satu sifat daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh
oleh syarak, oleh agama. Kan, maka kita lihat bahawa ulama su ni pandai berkata-kata supaya kita tidak cintakan dunia. Namun kata Imam Ghazali, amal dan perbuatan mereka ulama su ni adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kan, perkataan mulutnya menyuruh supaya orang ramai berpaling daripada cintakan dunia. Tetapi apabila dilihatkan kepada amal dan perbuatan ulama su tu sendiri, seolah-olah mengajak orang lain untuk cintakan kepada dunia. Kerana apa? Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Kan, amalan seseorang itu iaitu lisanul hal. Dan lisanul hal itu lebih berkesan daripada percakapannya, lebih berkesan daripada lisanul maqal. Ni yang disebut oleh ulama, lisan itu terbahagi kepada dua, lisanul hal dan lisanul maqal. Dan lisanul hal ni kan, apa itu lisanul hal? Iaitu bahasa tubuh. Itu lebih terkesan, lebih menarik perhatian orang ramai daripada lisanul maqal, daripada lisan percakapan kita. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama usul daripada perkataan mereka. Orang ramai lebih tertarik, kan, lebih minat nak mengikut perbuatan ulama su tu sendiri daripada percakapan ulama su, daripada apa yang disampaikan, kan, apa yang telah disuruh oleh ulama su ni, kan, lebih menarik hati mereka itu dengan mengikut perbuatan. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dibaikkan oleh lidah mereka. Jadi mudarat yang berlaku disebabkan perbuatan ulama su ini lebih mudarat, lebih mudarat dan lebih lebih merosakkan daripada apa yang mereka sampaikan melalui percakapan. Jadi kata Imam Ghazali, apa dia? Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Jadi orang-orang yang jahil menjadikan perbuatan-perbuatan ulama su ini sebagai hujah dan dalil. Maka ilmu yang ada pada mereka, kan, ilmu yang ada pada mereka iaitu pada ulama su tu menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat. Kan, orang jahil apabila dia berbuat maksiat, maka dia berhujahkan dengan hujah orang alim yang orang alim ataupun ulama yang jahat. Kan, apabila ditegur, kan, dengan bila ditegurkan perbuatan apa yang mereka berbuat itu kan salah, maka mereka akan berdalilkan, berhujahkan dengan kan perbuatan ulama su. Mereka akan berkata, cuba lihat kan ulama su tu buat, kan, apa salahnya kita buat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, kata Imam Ghazali, nafsu amarah. Nafsu amarah, maknanya nafsu amarah ni nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Nafsu amarah tu bisu ni selalu membisikkan di telinga mereka, di telinga para ulama su ni dengan bermacam-macam angan-angan. Jadi nafsu mereka itu sendiri membisikkan kepada mereka, kepada ulama su ni dengan bermacam-macam pelbagai angan-angan, dan membisikkan kepadanya, kepada ulama su tadi tu, bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia. Kan, kau telah ajar masyarakat sekian-sekian ilmu, kau telah mengetahui sekian-sekian ilmu dan kamu sampaikan, kan mereka dikaburi dengan kan jasa-jasa mereka sendiri. Kan. Jadi nafsu mereka membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Kan, apa yang didapat daripada keduniaan itu kan diterjemahkan bahawa itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, kan, disebabkan jasa-jasa mereka yang banyak mengajar akan manusia.
nafsu ulama su ni juga menghayalkan kepada ulama su bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ini bisikan-bisikan nafsu yang membisikkan kepada telinga-telinga ulama su, menyebabkan mereka merasakan mereka itu lebih baik daripada hamba-hamba Allah Taala yang lain, kan, mengakibatkan timbulnya sifat ujub. Ini bahayanya ulama su kepada masyarakat, kepada orang ramai lah. Kemudian kata Imam Ghazali, wahai para penuntut ilmu, wahai para penuntut ilmu, yakni ilmu agama lah, penuntut ilmu agama, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Kata Imam Ghazali, jadilah engkau bersama dengan golongan yang pertama. Apa itu golongan pertama? Itu disebut oleh Imam Ghazali pada awal kitab tu, iaitu golongan yang mencari ilmu untuk menjadikannya ilmu itu sebagai bekalan akhirat. Ni antara golongan yang beruntung. Niat dia kerana akhirat dan kerana Allah Ta'ala, nak dapat redha Allah Ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali, dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Golongan kedua ni golongan apa? Golongan yang berbahaya. Kerana ditakuti mati dalam su'ul khatimah, tak sempat nak taubat. Maknanya dia tahu dia buat salah, tapi dia buat juga, dan dia berharap satu masa nanti aku akan bertaubat. Tapi golongan ni bahaya. Kerana apa bahaya? Kerana banyak sekali orang yang lalai telah diragutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat. Tak sempat nak taubat, kan, dah mati dulu, kan, lalu rugilah dia, kan, mati dalam su'ul khatimah. Ni golongan yang kedua, bahaya. Dia tahu gunakan ilmu agama untuk meraih keduniaan itu salah, tapi dia buat juga, dan dia berharap satu hari dia akan sempat bertaubat. Tapi golongan ni, kata Imam Ghazali, ditakuti kematian tu datang sebelum dia sempat bertaubat, maka rugilah dia. Bahaya. Golongan yang kedua ni sangat bahaya. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, golongan yang disebut sebagai ulama su tadi tu. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan. Tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maknanya untuk kita harapkan dia tu bertaubat tu, kan, tak boleh diharapkan. Sebab apa? Dia tak berasa yang dia buat salah. Ulama su ni dia tak berasa dia buat salah. Dia berasa dia tu betul, pada jalan yang betul. Kan. Jadi golongan ni golongan yang sangat-sangat susah untuk diharapkan taubatnya. Kan, kita nak harapkan supaya dia bertaubat, tu satu perkara yang mustahil. Jadi sekadar itu saja. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.